Salam guys, Muaz balik di sini dengan Muaz Daniel. Okay, so hari ni video santai je lah. Sebenarnya dia lebih kepada side quest lah. Aku ada side quest di mana aku sedang mencari penyelesaian kepada masalah editing aku. Jadi masalahnya adalah bermula pada setahun yang lepas jugalah, di mana aku bertukar daripada Sony, aku bertukar ke Fujifilm. Dan Fujifilm ni dia ada fungsi 6.2K open gate, yang mana kita boleh shoot pada resolusi 6K lah. So Sony dia tak boleh gunakan fungsi open gate ni. Jadi 6.2K ni dia adalah dalam file yang agak besar, dan masalahnya adalah file dia dalam bentuk H265, ya, di mana ialah file ni dia lebih efisien lah. Cuma bila dia lebih efisien, tak banyak PC yang boleh handle dia punya codec tu. So macam PC aku yang selalu korang nampak dalam video tu, PC tu memang kira high spec lah. Dia pakai Ryzen 9 5900X, lepas tu pakai RTX 3080 kan, SSD laju, RAM sampai 64GB kan. Still bila nak edit video 6.2K tak pakai 422 pun, dia 420 je pun dia dah sangkut kan. Dia akan ada masalah. Lepas tu akan keluar yang apa yang biru tu screen Windows yang kalau biru tu dipanggil apa apa tu? Windows 95. Bukanlah yang kalau bila ada rosak dia keluar biru all the screen tu. Bisiot. Apa bisiot? Yang slim, yang the blue. Oh, itu bisiot lah. Maksud rosak kan? Lepas tu sound dia macam ni. It's a boring song. So senang cerita, PC aku kira crash lah. Dia akan restart, and then aku terpaksa nak buka balik. Dia jadi heavy, berat. Benda ni berjadi sebab dia tak boleh nak decode file H265 6K tu. Dia sangat berat lah. Okay, so untuk video editing ni aku gunakan Premiere Pro tu. Anak aku sebenarnya dia tak sabar lah ni. Tapi tu lah, aku kena cerita dulu lah. Untuk video editing aku gunakan Premiere Pro, and memang tak boleh lah, ada problem tu lah. So lepas aku mencari solution dia tu, ada dua je jawapan solution yang aku boleh gunakan, iaitu sama ada aku menggunakan RTX 5000 series, yang mana RTX 5000 series baru ada fungsi untuk support H265 punya file, ataupun aku guna Mac silicon punya device lah kan. Tak kisahlah, Mac punya barang lah, yang mana Mac sekarang dengan Apple Silicon diorang support H265 dan boleh handle file yang besar tu lah. Jadi dalam kepala aku ada beberapa perancangan lah, yang mana perancangan yang pertama adalah aku akan go for Mac Mini. So aku rasa korang pun tahu yang memang aku daripada dulu lagi masa keluar Mac Mini tu pun aku memang dah suka dah Mac Mini. So aku decide, okay, aku nak go for Mac Mini first, tapi Mac Mini M4 Pro, yang mana dia punya kuasa lebih kuat lah untuk aku buat video editing 6K tu. Cuma bila aku baca online, ada yang cakap yang mana M4 Pro ni pun tak berapa powerful untuk handle 6K untuk Premiere Pro. So aku macam ada risau jugalah, mungkin adakah aku kena go for M4 Max kan, maksudnya Mac Studio lah. Tapi Mac Studio tu aku tak berapa suka sebab dia punya size terlampau besar tu semualah. But dia berada dalam aku punya radar lah. Mungkin ada yang cakap kenapa tak ambil MacBook kan. Aku tak berapa minat buat kerja gunakan laptop. Aku suka gunakan aku punya PC. Maksud aku gunakan monitor besar, lebih nampak segala benda yang aku nak tengok. So sebab itulah aku more towards kepada Mac Mini ataupun Mac Studio kan. So panjang lebar, akhirnya macam korang nampak atas meja ni, aku beli Mac Mini M4 Pro untuk kegunaan. I wanna see it. Yeah, so sebenarnya aku tak sabar nak tengok benda ni kan. Sebab tu dia ada kat sini, dia nak tengok video unboxing ni. Okay, so perancangannya sekarang adalah aku beli M4 Pro, aku gunakan dalam masa 2 minggu ni, edit video 6K, dan pastikan yang mana dia mampu untuk handle edit video 6K dengan cemerlang. Kalau dia cemerlang, okay lah, that's it lah. So side quest aku kira selesai lah. Tapi kalau tak selesai, aku akan pulangkan balik Mac Mini ni ke Apple, and then kemudian upgrade pergi ke Mac Studio M4 Max. Dan kalau M4 Max tu pun tak boleh selesaikan masalah aku juga, then aku akan return untuk refund lah. Dan mungkin kena upgrade PC aku jugalah kan, sebab yalah kita tahu Premiere Pro ni dia lebih mesra pada CUDA core kan, maksudnya pakai dedicated GPU macam Nvidia lah. So panjang cerita tu lah dia kan, sebab tu aku kata video ni santai, dia side quest aku lah untuk mencari penyelesaian kepada masalah aku. Okay, so ni dia Mac Mini M4. Kita akan terus buka, and then kita akan tengok lah macam mana rupa dia. So basically standard lah kan, aku rasa by this time korang dah tahu dah macam mana rupa dia. So Mac Mini M4 Pro chip, tarik ni cepat. Okay.
Tarik kuat-kuat lah. Done. Wow, another one. This is my first time. Okay, so dah cabut dua ni. Betul lah. Okay, so kita akan buka. Yes. Tada! Wow, cantiknya. Awaknya. Lawa. Kecil. Oh, nak try hole? Boleh tak? Sekejap, ayah try buka Okay. So kita kecil gila kan. Tak tahu aku nak cakap macam mana kecil dia. Okay, so inilah dia Mac Mini, yang mana pada bahagian dalam kita just dapat Mac Mini, and kemudian dapat dia punya kabel power adapter lah. So habis dekat situ. I want try holding it. Boleh tak? Hold lah. So yang bestnya berkenaan dengan Mac Mini ni adalah sebab dia mini. Dia untuk yang kali ni memang dia sangat kecil lah kan. So kalau tengok ni, dia macam besar tapak tangan aku je. Sangat kecil. So aku suka. So ada beberapa konsep dalam kepala aku yang mana bila dia kecil macam ni, sangat portable untuk aku nak bawa pergi ke mana-mana. So let's say kalau aku ada outstation ke apa ke, aku just boleh bawa Mac Mini, bawa mouse dengan keyboard, and aku boleh cucuk lah dekat mana-mana HDMI, dekat TV hotel ke apa kan, untuk buat kerja. So itu adalah antara ideanya lah kan. So bila compact macam ni, ada possibility benda tu boleh berlaku. Dan untuk M4 Pro ni, kenapa aku tak go for base? Sebab base tu dia sangat basic. So M4 Pro ni dia mempunyai kuasa yang lebih lah. So lebih sesuai lah untuk aku gunakan untuk buat video editing, terutama kalau resolusi yang tinggi macam 6K tu semua. Jadi ni basically macam ni lah. Depan ni dia ada lubang audio jack, ada 2 Type-C, dekat belakang ada power, Ethernet, HDMI, and then 3 ni Thunderbolt kot. Dia agak laju juga lah, berbeza dengan Mac Mini M4 yang basic punya. Dan butang paling orang panggil butang kontroversi lah, iaitu power button yang diletakkan pada bahagian bawah ni. So macam aku sebenarnya tak berapa kisah sangat berkenaan dengan butang ni, sebab aku memang tak ada bercadang untuk nak shutdown aku punya komputer aku pun yang dekat rumah ni pun tak pernah shutdown pun. Selalunya dia akan sleep je. So button kat bawah tu tak berapa kisah sangat lah. Memang aku akan jarang guna. So persoalannya sekarang, adakah dia akan mampu untuk edit video 6K? Itu tak pasti lagi. Yang mana kita kena set up terlebih dahulu. Okay Daniel, ayah ada satu soalan nak tanya Daniel. Daniel rasa ayah akan suka tak Mac Mini ni? Suka, sebab nanti PC ayah akan jadi dia punya. Oh, dia ada perancangan rupanya. Kenapa dia nak PC ayah? Dia nak main game Forza Horizon 4. Dah agak dah. Sebab selama ni PC aku ni dia ada game dalam tu, tapi aku tak bagi anak-anak aku main sebab PC tu adalah untuk kerja kan. Takutlah kan dia orang delete footage ke apa ke. So jarang lah dia orang dapat main. Tapi kalau betul jugalah kan, kalau aku dah pakai Mac Mini ni, PC jadi siapa punya? Daniel punya. Daniel punya lah kan. Betul tak? Forza Horizon. So Daniel kena doakan supaya ayah boleh guna Mac Mini ni untuk edit video. Kalau tak boleh, ayah pulangkan dan ayah pakai PC balik. Okay, boleh? Boleh. Okay, so aku punya side quest ni akan ada episod-episod lah kan. Sebab yang ini kira macam unboxing je. Aku nak kena cucuk, nak kena testing, nak kena try video ni. Sebab video ni first, ini video ni pun aku rekod gunakan 6.2K open gate tu. So kita boleh terus, kejap lagi aku boleh terus edit guna Mac Mini ni. Apa dia? Semua tu yang ayah cakap with me. With you? Okay, so video ni dirakam menggunakan 6.2K. Jadi kami, betul tak? Kami lah kan? So kami akan try edit video ni kejap lagi, dan baru akan dapat tahulah sama ada video ni boleh akan digunakan ataupun tidak ke kan. Kira macam kami akan test video Mac Mini ni selama 2 minggu untuk tengok dia punya kebolehan dia. Dan hopefully kami tak payah nak upgrade kepada Mac Studio sebab besar sangat. Itu dah luar daripada aku punya planning lah. Tapi kalau memang tak boleh juga, terpaksa lah, kita kena try lah. Okay Daniel, dah puas hati masuk video YouTube? Anak aku ni dia teringin sangat nak masuk dalam video YouTube. Hari ni masuk lah. Okay, tapi semua part dengan episodes dengan Daniel. Kena ada Daniel? Mana ada, tak boleh lah. Bila Daniel pergi school ke apa ke, macam mana nak buat video? Tu dalam 2026. Oh, okay. Dalam 2025 boleh lah. Okay, boleh lah. So macam mana nak cakap yang ayah punya video ujung tu?
Jadi guys, jangan lupa untuk like dengan subscribe dengan apa? bye-bye. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video aku untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Belum lagi. Dia terus ni 1, 2, 3. Bye-bye. Bye-bye.